Guys, malam aku sajalah tengok FB. Lepas tu aku ternampak status daripada yang amat berhormat Perdana Menteri kita lah, Datuk Seri Anwar Ibrahim. So aku tengok beliau ada terima memorandum lah daripada 16 NGO termasuklah ABIM kat Surau Al-Qudus. Bukanlah aku nak cerita isu ni pasal nama surau tu nama aku, tak, bukan. Tapi apa yang aku nampak kan, bagus tindakan ini sebab PMX pun puji juga tindakan cara bagi memorandum macam ni. Bercerita pasal demokrasi negara kita kan. Kerajaan tak pernah cakap pun rakyat Malaysia tak boleh demonstrasi. Boleh je kau nak demonstrasi, tapi kena ada adab lah. Kita cerita balik, ada orang kata buat apa nak percaya je dengan Amerika, daripada dulu pun tak boleh dipercayai. Israel tetap juga jarah tanah Palestin. Satu aku boleh cakap lah, dulu bukan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Kenapa aku cakap macam ni? Aku tak suka sembang gebang, aku suka bercakap berlandaskan fakta. Kita tengok daripada sokongan negara sebelum Anwar jadi PM dan sehingga hari ini, selepas daripada Global Sumut Flotilla, banyak peningkatan negara-negara dunia yang menyokong Palestin. Dan ada orang petikai, kenapa Arab tak ambil tahu? Kalau korang tengok, Arab ni pernah perang dengan Israel lama dah, daripada tahun 40-an, lepas tu tahun 60 lebih bergaduh dengan Israel, tapi tak ada jalan penyelesaian. Jadi apa yang tinggal, guna ketenteraan pun kita tak lut. Mungkin sebab belakang Israel ada Amerika. Apa lagi jalan yang ada? Jalan misi kemanusiaan pun kita susah nak laksana sebab kita tak ada hubungan direct dengan Israel. Jadi kita nak masuk ke Gaza bukan senang sebab berlakunya genoksida pada tahun 2023 yang lalu. That's why cuba guna jalan laut. Jadi apa jalan yang tinggal untuk kita selesaikan isu konflik ini? Iaitu jalan diplomasi. Seperti yang aku cakap tadi, banyak negara dah mula sokong Palestin sekarang ini. Nampak tak? Sebab style Anwar mudah je. Dia tak payah diri dekat pentas politik dia menjerit sokong Palestin, sokong Palestin. Tapi depan Presiden Amerika tersenyum siput macam orang bodoh. Anwar bukan macam tu. Ini peluang yang digunakan. Bila persidangan action ini berlaku, pemimpin Amerika Syarikat iaitu Donald Trump pun datang. Anwar Ibrahim boleh terus cakap depan muka dia. Dan pada masa yang sama, berita ini akan tersebar ke seluruh dunia. Sebab Presiden Amerika ni antara presiden terkenal kat dunia lah. Orang boleh kata macam ketua dunia lah kan. Berita tu akan tersebar ke seluruh dunia secara tidak langsung, membuka mata-mata negara-negara yang lain ni yang mungkin sekarang masih belum menyokong Palestin akan segera untuk menyokong Palestin. Kenapa penting bila ada negara-negara yang sokong Palestin? Sebab dalam pentas PBB, bila berdapat 2/3, apa yang aku difahamkan lah, kita boleh dapat undian besar untuk membebaskan Palestin daripada cengkaman tangan Israel. Bayangkan kalau kita masih guna style yang lama. That's why Anwar kena come out dengan satu idea baru. Macam mana aku nak orang sokong Palestin? Sebab kita tak nak guna isu Palestin ni sekadar politik murahan negara kita. Untuk raih undi pilihan raya baru sibuk cerita Palestin. Bila dapat kuasa dalam kerajaan, buat satu stand Malaysia berkecuali. Otak engkau. Gunakan Palestin hanya untuk malish politik sampah engkau. Tapi apa Anwar buat hari ni? Walaupun dia jadi Perdana Menteri, dia tak putus-putus berpusing seluruh negara dalam pada dia cerita tentang pelaburan. Dia selitkan juga isu Gaza. That's why kita dengar Peru yang sebelum ini kuat sekutu dengan Israel, hari ini pun dah sokong pembebasan Palestin.